Saya memang suka memasak. Each time I cook, I share my food with my neighbours, my friends. Starting from there, diorang selalu order. Biasa saya buat curry puff, So, dia akan order untuk dia punya party, dia punya gathering. Untuk pastikan produk yang saya produce tu berkualiti dari segi rasa, dari segi bentuk, dari segi cleanliness. So, semua tu saya buat sendiri daripada peringkat awal sehinggalah ke finish produk. Saya tak ada kedai sebab perniagaan saya ni lebih kepada home based business. Jadi customer biasanya dapat produk melalui sama ada menelefon saya, SMS ataupun through email lah. Alhamdulillah, perniagaan saya yang dahulunya sekitar Klang Valley sekarang dah mula berkembang, dah keluar Klang Valley, ejen saya dah bertambah, customer bertambah. And then saya lebih excited sebab produk-produk saya mudah untuk dilihat oleh customer-customer yang jauh. Dulu kalau saya nak tunjuk pada customer baru, sama ada saya terpaksa pergi jumpa diorang, tunjuk pamphlet ataupun saya kena fax, which is akhirnya jadi hitam putih. Curry puff yang cantik pun nampak tak sedap. So now everything look very nice, look exotic, looks real. My business is on 24 hours, 7 days a week. Di mana-mana saya pergi, my business is on. Alhamdulillah. Website ini sangat bagus sebab ia bukan sahaja percuma, tapi ia mudah dikendalikan dan juga cepat. Isikan maklumat, pilih tema, masukkan maklumat tentang produk dan gambar yang berkaitan, daftar alamat web dan laman sesawang anda sedia untuk digunakan. Dan saya tak boleh bayangkan doing the business without online.